Hai, Assalamualaikum. Okey, ini video semalam masa saya masak sambal sotong kering. Yang ini saya makan bersama nasi lemak. Video nasi lemak tu next ya. Kita upload sambal sotong kering dulu. Okey, kita masuk dapur. Okey, kat sini ada sotong kering yang saya dah cuci bersih dan saya rendam sampai berjam-jam ya. Kita potong kecil-kecil. Lepas tu kita rebus sotong kering ni sampai dia agak lembut. Dia lebih mengembang. Kita rebus sekejap je dalam 3-4 minit macam tu. Ini bahan blender dia ada bawang merah, bawang putih dengan sedikit belacan. Okey, kita tumis bahan-bahan tersebut sampai dia pecah minyak dan saya ada tambahkan bawang kecil yang dah siap blender ya. Kita tumis, lepas tu masukkan ni cili kisar dalam 3-4 sudu macam tu. Kita perlukan bahan-bahan ni banyak sebab sotong kering tu kan banyak. Okey, bila dah pecah minyak kita tambahkan air. Ni saya dah masukkan gula melaka dan gula pasir nak bagi kejadian dia lebih cantik. Gaul rata. Masukkan air asam jawa secukupnya, gaul-gaul sampai sebati. Bila dah pecah minyak, lepas tu kita masukkan sotong yang kita dah rebus tadi. Okey, kita masukkan semua, nampak tu banyak. Lepas tu kita gaul rata. Gaul-gaul biar sebati. Masukkan air sisa sotong yang kira macam rebusan air sotong tadilah, yang saya dah simpan siap-siap nak bagi lebih sedap. Yang ni saya guna air sotong tu bertahap sampai 3 kali. Lepas tu baru masukkan sedikit garam dan seasoning. Okey, gaul rata biar mesra dan atau lebih sebati. Okey, bila dah sebati sampai pecah minyak macam ni, baru masukkan bawang Holland. Okey, kita gaul rata sampai bawang tu agak sedikit lembut. Masa ni korang boleh adjust lah rasa dia. Ni sedap ni makan dengan nasi lemak.